Maka di dalam anak kita umur semua tu ada tempat bahaya makcik-makcik. Ni nak royak semua pada petang ni. Tak kira anak siapa dia. Anak tu imam ke, anak tu khatib, tu bila, anak nayuk ke, tak ada kira. Mana tempat bahaya sekali, siang sekali. Anak kita masuk moneng sapa mosam. Tikoning anak kita moneng sapa mosam ni kena dole kelaycik. Kena rapat benar kita dengan anak. Kalau jenis hak berulai kena aci boleh moneng sapa mosam ni kita mari hantar mari ambil, mari hantar mari ambil. Wi lebih pada ngobok jambu lagi we dia tu. Padu ke anak. Ni ingat molek ni. Ya cuang tu nak ya tubik sekolah patung, ya mari ngaji sekolah mo. Mari ngaji sekolah matium. Sekolah tinggi dah. Moneng mosong mosa. Moneng dia mula-mula masuk, dia tak itu lagi. Dia tak jadi ligak lagi, tak liar lagi. Bo masuk mosong, dia kena habis dah bucu mau sekolah. Mana kawak, mana dinding, tinggi setara mana, kut mana, dia tahu dah. Lepas tu bila dia mari ngaji sekolah besar ni, dia ramal lah. Sekolah patung gitu, puak dia belakang suti kapung dia. Dia tak ada masuk pengaruh ke apa lagi. Bo mari ngaji sekolah matium ni, banyak saing-saing dia, hak mari dari luar kapung dia tak kenal. Bila lah mari situlah dia mari jumpa sini. Mari jumpa sini. Bila mari jumpa sini tu dia tengok rahak tak supaya lah rahak. Hak ni rahak ketung. Hak ni rahak locak pagar. Tu. Hak ni bahasa rahak duk lilak-lilak tak suhang. Hak ni rahak tak semayah lari. Dia ada belakang dia rahak dia. Dia temengang. Situlah nak ayat anak kita kena tengok molek. Lebih-lebih lagi buku sains. Buku sains. Kalau kita lock dia, kita bon haik moneng beli motor sutik. Ayalah kita. Beli motor ke anak. Tak ada apa dah. Sebab api cuah minyak dah. Duk nampak dah sekolah patung begitu. Duk akik tayar rak pedal. Beli honing. Tak ada apa. Muat 3 lalu. Fok besar dah moneng. Allah duit 100 pagi. Tak ada apa dah lah. Pakat kelo fok dia makan rakna, makan min. Lagu tak masuk hong, tak masuk hong. Tu nak royak kata. Ni nak royak nak jadi ni. Kau jadi. Siap dah. Tu nak royak. Ya mosam. Peraik lah. Mosam ni peraik dah. Dia bawa kenam dah lah. Dia kata dia huana. Huana apa? Huana locak pagar. Dia tahu dah cara lek bucu mana. Bop, cuk. Dia mengata 3 buah mutuk. Dia mari tak mutul luar. Dia tak lain sekolah payah nak tubik. Ada orang jaga. Dia tak lain luar. Dia pisah dia locak pagar. Dah. Dia mengata 3 buah mutuk ni gak ni orang gak. Paham ni bang. Makan ming situ. Dia mengata tak masuk anu. Ni nak ayat ni. Jadi nak ayat tak anak kita hak bahaya sekali moneng siapa mosam. Kalau kita jaga situ anak kita ni ngaji molek, jaga molek, semaya cukup, acan royak tu molek, juruh molek, bila dia naik mosi. Dia mosi dia tak apa dah. Karena dia ada anakut. Budak ni yang mikir dah nak kita mana dia. Habis mohok sini nak kita mana. Dia ada dah otak dia duk mikir dah. Otak dia duk mikir dah. Kan dia masuk dah. Geno, dia kena raksa kerik dia. Kerik dia tu dia kena raksa dah, kena jaga dah. Kerik dia tu sewi turun. Kerana dia nak molek lagi to mahawit tialai pula. Lagi make hak molek-molek. Nak isok wil kak molek. Tu nak ayat tu. Budak mosi kau molek. Mohok dah nak kecek dah lah, tak ada apa dah. Jarang dah bila siapa mohok orang nak bunuh. Budak nak pun tak ada dah. Kenapa? Dia duk kecek dengan sains saya. Mu nak pergi mana bakok kau surat. Aku nak pergi dek nung. Kita pergi semak dek nung Bila dia buka. Ni nak ayat. Budak kita.
Kalau tak ada jago moneng siapa mosam, siap. Ia tak akan naik siapa mosi, moha, mohu. Ia punah celah tu dah. Gi sekolah tu reject. Gi sekolah ni pun reject. Gi sekolah ni pun reject. Tak nak reject. Bukan reject, jack. Jack demo. Orang kata pakai stuking putih, kasut hitam. Dia tes stuking hitam, kasut jala. Orang kata guting katiklah rambut panjang tu, tak boleh sini ni rabiat dia. Dia taruh sepengah hias rambut. Panjang lik belakang. Dia tak heran. Acah-acah ni teriak belakang dah. Sakit hati. Nak godai tak boleh undang-undang lah ni. Nyak du demo. Masuk guk lah acah apa. Tu nak ayat tu hari ni. Ni katup. Ni katup hari ni nak ayat tu. Tetap didik ke. Sedangkan Islam ni suruh godai. Nabi suruh godai. Manusia kalau tak godai tak sakit. Oh bila nak reti. Tak baik lah kubur ya godai. Lah kubur. Masuk lah kubur muka nakir tanya tak boleh jawab. Bau. Mundur gapo. Aku hidup ni puluh tahun dah tamu tak ada mengaji. Aku tanya setahun ni tak boleh jawab dah. Bau. Adalah. Padai kamu. Tak ada buat gapo. Ni melekat godai. Buku godai ni nak wita pakar. Nak wita pakar. Tu nak ayat tu. Ni nak ayat tu kita. Sebab tu kita kena tengok molek anak kita. Ni ingat molek ni? Moneng siapa mosam ni kita kena tengok nolak. Kalau duduk sini pun kena mari jengok-jengok tengok tu. Mana makcik? Nak masuk sekolah start. Apa tu? Itulah anak duk ngaji sini. Lama sekali makcik ni nak ketemu. Dia duduk mosam dah. Mosam tak berapa. Dia mau yak tu situ. Kita tengok anak dah ngaji ke tak. Pergi jumpa dengan kru dia tanya aku mana. Kena ada juga. Jangan mari lepas lah pagar sekolah ni kok. Tu nak kena tanya juga. Ni nak jayanya anak kita.